Okey, hari tu ada satu menteri ni mengatakan bahawa dekat Malaysia ni kita tingkatkan, okey, retirement age daripada umur 60 kepada 65 tahun. Okey, logiknya sebab zaman sekarang ni orang umur 60 tahun sebenarnya sama je macam orang umur 30 tahun, orang boleh cycling, orang boleh swimming, orang memang ada physical ability untuk membenarkan mereka untuk buat kerja-kerja berat seperti mana orang muda sedang buat sekarang, okey? Dan aku bersetuju dengan benda ni bagi aku sebab apa? Sebab eksperimen dia berada di depan mata aku sendiri. Bapa aku tahun ni 2025 dia berumur 60 tahun, okey? Bapa aku merupakan seorang penebar roti canai dan juga penebar murtabak. Bapa aku boleh tebal roti canai, tebal murtabak ni dalam masa sejam 2 jam, dia boleh tebal lah 30-40 keping roti canai dan juga murtabak tanpa henti mat. So kalau kau boleh bayangkan bahawa physical ability dia memang sangat-sangat bagus dan aku berani cakap dengan korang bukan semua orang boleh buat benda tu. Even aku pun aku test aku hari tu duduk dekat depan kaunter roti canai tempat tebal tu dengan panas dia dengan tebal lagi. Memang aku tak boleh. 20 minit aku give up dah. Tapi bapak aku boleh duduk situ 2 jam tanpa henti mat. So aku rasa kat situ sebenarnya menunjukkan bahawa walaupun umur dia 60, dengar macam tua tetapi tenaga yang diberikan, okey, cara kerja dia memang nampak seperti orang yang masih lagi muda. Dan aku memang benar-benar respect bapak aku sebab physical ability dia lagi-lagi bagus daripada diri aku sendiri. So itu menunjukkan bahawa memang ada orang-orang tua walaupun dah umur 60 masih lagi mampu bekerja, masih lagi boleh menyumbang idea, masih lagi boleh menjadi seorang yang inovatif, okey? Cumanya sekiranya korang tak bersetuju, ada alasan yang mengatakan bahawa sekiranya kita tingkatkan retirement age kepada 65 tahun, makanya orang-orang muda yang nak menunggu kenaikan pangkat ni terpaksa tunggu lagi 5 tahun sebelum sini-sini ni belah dan ada kekosongan kepada jatuh tersebut, which is true juga. Tapi alasan tu bagi aku sangat-sangatlah very minimal, it's not impactful. Korang boleh tak beri penjelasan kepada diri aku supaya aku faham kenapa sebenarnya korang against movement untuk tingkatkan retirement age daripada 60 ke 65 tahun. Sebab kita tahu memang banyak negara-negara maju di luar sana juga yang meningkatkan umur persaraan daripada 65 ke 75 pun ada. So sekiranya korang tak bersetuju dengan cadangan daripada pihak menteri ni, boleh tak korang keutarakan fakta korang supaya kita sama-sama mendalami ilmu tersebut. Alright, bye-bye.